kadang-kadang bila kita ada hanger ni, ada tempat untuk gantung ya. Jadi kita lebih orang cakap apa? Lebih elok lah, mata memandang pun sedap. Jadi sebab tu pakcik bawa, pakcik punya rak baju macam ni. Dan ruangan ni adalah ruangan untuk siapa-siapa nak vape ke apa ke. Jangan sesekali vape dekat dalam khemah. Jadi untuk area untuk orang kata selekeh-selekeh kat sini. Nak masak ke apa kat sini, tapi jangan tak ada kemas. Tapi kalau cantik kena dekat dalam. Cuba pakcik nak tunjuk. Yang bahagian ni, masih ni tunjuk sini. Dalam bahagian ni pakcik perlukan orang kata satu yang selesa. Pakcik nak keadaan yang betul-betul kemas, pakcik nak bersih, pakcik tak nak. Sebab tu ada tisu, nampak apa-apa lap, ya. Jangan ada sebarang ni lah. Ni walaupun ni dah berapa tahun pula, berapa lama, tetap kita lepas habis masak, kita kena lap. Sebab tu pakcik pentingkan benda macam tu. Dan kita nak kemas dah. Pakcik nak tunjuk last sekali, teko ada, semua kena basuh. Ni ada air dah panas. So macam ni pakcik tak suka macam ni. Jangan macam ni, masuk dekat dalam ni. Yeah? Management kat sini, management. Dan untuk hari keempat, dalam ni semua dah habis. Kecuali kita tak masak kita punya ni. Ada sikit lagi, kita masukkan ais untuk bawa balik nanti. Yang lebih, tong sampah kena ada. Dan pakcik nak tunjuk 4/4 pakcik kat situ. Jom masuklah. Pakcik nak tunjuk. So ini antara yang pakcik nak tunjuk. Pakcik suka keadaan. Kali ni pakcik tak suka yang crowded. Pakcik tak bawa pokok besar. Pakcik tak bawa sofa. Pakcik hanya bawa satu sofa daripada Kodi untuk pakcik duduk kat sini. Sudah memadai dengan hiasan yang sangat-sangat simple. Ini hari keempat. So sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena ni dulu. Macam ni. Bagi dia punya daun-daun ni keluar. Dan kita angkat sikit-sikit ni. Nak kemas kan? Nak kemas, kita angkat. So pakcik nak tunjuk yang ini. Kali ni pakcik pakai yang lama juga. Tapi sebelum ni pakcik suka yang fancy-fancy, colourful. Yang ni pakcik tunjuk. Bantal ni kita boleh macam ni. Ni ramai orang pakcik tak tunjuk. Macam mana pakcik management bantal dekat dalam dalam kereta. So korang tengok bantal pakcik. Kecil kan? Sebab tu pakcik, dalam kecil macam ni je bantal pakcik. Bila kita buka, dia jadi besar dan gebu macam tu. Jadi yang ini kita letak dekat bahagian atas sekali supaya dia tak jahanam lah. Dia punya tu lah, elok lah. Dalam ni management semua elok-elok. So pakcik sangat-sangat seronok kerana ramai kawan-kawan pakcik, gamers-gamers yang ada. Ada Minyao, ada Koi, ada Tici, ada Nabil, ada Haikal dan ramai lagi yang lain. Ada Atik, Fendi dan kawan-kawan yang lain untuk memeriahkan pakcik di gathering, mega gathering CCM 2024. Thank you so much. Kita akan jumpa lagi di lain acara untuk lain camping. #PakcikCamping, camping. Mesti ada wow.